Berikut dipersilakan Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Timbalan Speaker di atas peluang yang diberikan. Saya ingin menyentuh juga peruntukan Seksyen 63A. Sebagai seorang ahli parlimen dan juga pengamal undang-undang, saya mendapati bahawa peruntukan ini adalah peruntukan yang tidak seharusnya diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini, terutamanya selepas laporan yang telah dibuat oleh Hak Asasi Manusia Suhakam baru-baru ini oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia berkenaan dengan satu kejadian yang berlaku pada 17 Januari 2025 yang menimpa mendiang Gan Chin Eng di penjara Taiping. Saya merasakan bahawa peruntukan ini dalam bahasa Inggeris, dalam pengamalan undang-undang, kita ada satu defense yang dipanggil superior orders. Timbalan Speaker juga pernah menjadi seorang pendakwa di mahkamah dahulu, di mana kalau kita memberi kekebalan ini kepada anggota-anggota penjara, ahli-ahli parlimen pun tidak mempunyai kekebalan seperti ini. Di mana kalau mereka bertindak, peruntukan 63A memperuntukkan jika perbuatan kecuaian atau keingkaran itu telah dibuat atau dilakukan olehnya dengan suci hati dan dengan mempercayai semunasabahnya, ia perlu bagi maksud yang diniatkan untuk dicapai melaluinya dan bagi melaksanakan peruntukan akta ini. Kalau seseorang pegawai anggota penjara melakukan sesuatu dan mengatakan beliau menerima arahan itu daripada Commissioner General, sama ada melalui surat, sama ada melalui panggilan telefon ataupun melalui pesanan WhatsApp, dan beliau melaksanakan tugasan tersebut, kalau ia melibatkan kematian, kecederaan, maka beliau tidak boleh diambil sebarang tindakan. Bayangkan, dalam laporan Suhakam baru-baru ini, telah dinyatakan dalam laporan tersebut, dalam kejadian pada 17 Januari 2025, kaki tangan penjara telah menyalahgunakan senjata dan peralatan keselamatan seperti cota dan semburan lada. Saya ulangi, kaki tangan penjara telah menyalahgunakan senjata dan peralatan keselamatan seperti cota dan semburan lada. Kecuaian dan ketidakcekapan pegawai atasan penjara Taiping. Dan di antara dapatan-dapatan ini juga dilaporkan terdapat tempoh penahanan banduan riman yang lama, masalah kesesakan yang serius di penjara Taiping, dan terdapat unsur penipuan berkenaan dokumentasi rekod perubatan. Bayangkan kalau semua perkara-perkara ini telah dilaporkan, Timbalan Speaker, sebagai seorang pegawai kanan anggota PDRM dan sebagai seorang pendakwa raya di mahkamah, memang sudah tentu mereka akan juga menggunakan peruntukan Seksyen 63A. Masih ada lagi perkara-perkara serius yang masih belum ditangani oleh KDN. Kes tembakan melibatkan 3 individu India, warga negara Malaysia di Durian Tunggal. Sehingga hari ini, tidak ada sebarang jawapan diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga Menteri Digital, Menteri-Menteri Kerajaan Madani telah berulang kali mempersoalkan apakah hasilnya. Ini melibatkan kejadian tembakan yang berlaku di Durian Tunggal Melaka. Tak ada jawapan. Saya takut, Timbalan Speaker, saya takutlah kalau undang-undang ini diluluskan, semuanya akan menjadi salah parti DAP. Bayangkan, hujan, salah DAP. Tak hujan, salah DAP. Guruh, salah DAP. Tak guruh, salah DAP. Boleh masuk Felda, salah DAP. Tak boleh masuk Felda, salah DAP juga. Bayangkan. Tapi di sini saya bersyukur tadi, Timbalan Speaker, Timbalan Perdana Menteri telah menjemput kami, ahli-ahli parlimen DAP, UMNO, duduk semeja makan tengah hari. Tak ada masalah. Cuma di Johor yang masalah. Jadi saya nak bagi tahu, Timbalan Speaker, undang-undang ini tidak boleh diluluskan kerana parti DAP akan disalahkan. Semua akan menjadi salah DAP. Macam saya kata tadi, hujan salah DAP. Tak hujan salah DAP. Banjir salah DAP. Tak banjir salah DAP. Boleh masuk Felda salah DAP. Tak boleh masuk Felda pun salah DAP. Timbalan Speaker, saya ingin mengingati Kerajaan Madani. Reformasi ini bermula apabila Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri menjadi mangsa keganasan seorang Inspector General of Police, Ketua Polis Negara. Akibat beliau ditumbuk di mata. Kejadian ini berleluasa. Banyak sangat yang berlaku. Dan kita sekarang masih lagi belum memberi jawapan. Hanya seorang sahaja pegawai penjara Taiping dituduh. Bayangkan kalau undang-undang ini digubal dan diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini, banyak lagi kejadian yang akan berlaku. Keluarga-keluarga mangsa yang dibelasah, dipukul dalam penjara, kita yang bertanggungjawab. Kita perlu bertanggungjawab. Jadi saya sebagai ahli parlimen backbencher menyuruh dengan rendah diri supaya undang-undang ini dihantar balik kepada jawatan kuasa. Banyak lagi perlu dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri. Kejadian durian tunggal sehingga hari ini belum lagi dijawab. Kejadian melibatkan anggota-anggota polis yang menembak 3 individu itu belum lagi dijawab. Jadi saya minta supaya undang-undang ini dirujuk kembali kepada jawatan kuasa untuk kita perhalusi dan bincangkan semula. Sekian, terima kasih Timbalan Speaker. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Maran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Pertua kerana izinkan saya untuk turut membahaskan rang Undang-Undang Penjara Pindaan 2026 Akta Penjara 1995. Secara prinsipnya saya tidak menolak usaha kerajaan untuk memperkemaskan sistem penjara negara. Penjara bukan sekadar tempat menghukum. Penjara sepatutnya menjadi institusi pemulihan dan pendidikan baru, pembentukan semula akhlak, latihan kemahiran dan persediaan seseorang untuk kembali ke pangkuan masyarakat serta menginsafi kehidupan yang mereka lakukan. Dalam hal penjara, perkara ini lebih serius kerana banduan orang dalam perintah parol dan mereka yang berada dalam jagaan penjara ialah kelompok yang sangat lemah kedudukannya berbanding pihak berkuasa. Datuk Yang Pertua, di sebalik tirai besi ada manusia yang pernah tersilap langkah, ada yang datang daripada keluarga bermasalah, ada yang gagal kerana kemiskinan, ketagihan, tekanan hidup sehingga akhirnya membuat pilihan yang salah. Walau apapun yang berlaku, mereka tetap perlu bertanggungjawab atas kesalahan mereka. Manakala tanggungjawab negara pula ialah memastikan hukuman tidak memusnahkan harapan untuk berubah. Kalau kesilapan yang mereka lakukan mungkin kerana kesilapan kerajaan dan kita semua, mengabaikan keadaan dan nasib hidup mereka, mungkin dosa dan kesilapan yang dilakukan oleh banduan sebahagian bandian adalah juga merupakan dosa dan kesilapan kita. Datuk Yang Pertua, sebab itu saya ingin fokus kepada 3 perkara dalam rang undang-undang ini. Pertama ialah perlindungan terhadap guaman dan prosiding undang-undang yang terlalu luas. Kedua, pelantikan sukarelawan yang baik dari segi pemulihan tetapi terlalu longgar dari sudut tapisan dan accountability. Ketiga ialah kerja banduan secara individu yang perlu dikawal supaya tidak menjadi hukuman tersembunyi. Datuk Yang Pertua, pertama saya menyentuh pasal 10 yang memasukkan seksyen baru 63A. Peruntukan ini memberikan imuniti undang-undang kepada pegawai penjara daripada dakwaan mahkamah bagi tindakan yang dibuat atas arahan Komisioner Jeneral secara suci hati dan munasabah. Saya faham rasionalnya. Pegawai penjara menjalankan tugas yang sangat berat. Mereka mengurus keselamatan, disiplin, konflik, emosi, kesihatan dan pemulihan dalam satu isu yang sangat mencabar. Mereka tidak wajar diganggu oleh tindakan undang-undang yang remeh apabila bertindak secara sah dan munasabah. Kita perlu ingat, di dalam penjara, akses kepada keadilan tidak mudah. Banduan tidak bebas mengumpul bukti. Mereka tidak mudah mendapatkan saksi. Mereka tidak sentiasa mempunyai akses kepada penasihat guaman. Kalau peruntukan imuniti ini terlalu luas, ia bukan sahaja melindungi pegawai yang jujur, tetapi berisiko menyukarkan tindakan terhadap kecuaian dan yang serius. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan bersedia memasukkan pengecualian yang lebih jelas di mana perlindungan ini tidak terpakai jika berlaku kecuaian berat, salah guna kuasa, tindakan melulu, penderaan, pelanggaran prosedur wajib dan pelanggaran hak yang serius.
Soalan kedua, apakah mekanisme aduan bebas yang tersedia kepada banduan untuk atau keluarga mereka jika berlaku salah laku dalam penjara? Adakah aduan ini hanya disemak secara dalaman atau ada laluan kepada banduan badan bebas supaya siasatan lebih dilakukan? Datuk Yang Pertua, perkara kedua ialah pasal berkaitan pelantikan sukarelawan. Saya menyokong semangat pindahan ini. Pemulihan banduan tidak boleh ditanggung oleh pegawai penjara semata-mata. Oleh itu, Datuk Yang Pertua, saya juga ingin mencadangkan agar penglibatan NGO sukarelawan ini bukan saja melibatkan NGO dan sukarelawan biasa, tetapi perlu diperluaskan kepada pihak-pihak berwajib, bahkan kerajaan sendiri, juga orang-orang kenamaan sebagai petanda bahawa kita tidak memusuhi banduan, tidak membenci mereka, tidak menghina mereka, tetapi banduan adalah orang yang harus kita bela masa depan mereka. Saya amat terharu dengan berbangga dengan contoh mulia yang ditunjukkan oleh Kebauduli Baginda Tengku Ampuan Pahang yang siasa mendampingi penjara. Datuk Yang Pertua, sebagai contoh, Baginda berangkat melawat dan bertemu dengan warga penjara termasuk banduan. Umpamanya di penjara Tapah, penjara Sebang Perai, penjara Pulau Pinang, penjara Penuh dan lain-lain. Malah Paduka Baginda Tuanku juga sanggup menjalankan beberapa aktiviti yang mulia bagi membina masa depan banduan dan juga warga penjara. Umpamanya penaung diraja Seri Seni dan Kraf Jabatan Penjara Malaysia. Program masakan bersama para banduan. Lawatan kerap menjadi rutin Tuanku. Berangkat melawat banduan-banduan di penjara tempatan. Penjara Penuh, penjara Bentong dan juga penjara Puncak Borneo. Datuk Yang Pertua, saya juga ingin menekankan sekali lagi supaya perkara ini, cadangan pindaan rang undang-undang ini mestilah diperhatikan dan diperhalusi supaya tidak akan berlaku ketidakadilan yang dilakukan oleh sama ada anggota dan tenaga di penjara. Sebab itulah saya mencadangkan supaya undang-undang ini kalau perlu dibincangkan semula, dibahaskan semula, dititi semula bagi kita memastikan supaya bukan saja kita mendapat mewujudkan keadilan dalam melaksanakan undang-undang, tetapi dalam masa yang sama kita harus membela masa depan dan nasib banduan-banduan yang telah melakukan kesilapan, kerana kadang-kadang kesilapan yang mereka lakukan adalah juga disebabkan oleh kesilapan dan kecuaian kita sendiri. Maka Datuk Yang Pertua, sebelum saya berakhir, saya mencadangkan sekali lagi supaya undang-undang ini, cadangan pindahan rang undang-undang diteliti dan dibahaskan semula dan tidak diluluskan lagi, sehingga kita dapat persetujuan yang lebih baik demi membina masa depan keadilan dalam negara kita. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat Maran.